Bolehkah saya mempunyai beberapa akaun dagangan forex? Ya, anda boleh mempunyai beberapa akaun dagangan forex, dan ia adalah perkara biasa di kalangan pedagang. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira. Kelebihan mempunyai beberapa akaun forex. 1. Strategi berbeza. Anda boleh menggunakan akaun yang berasingan untuk mencuba strategi dagangan yang berbeza, seperti scalping, swing trading, atau perdagangan jangka panjang. 2. Pengurusan risiko. Dengan memisahkan modal ke dalam akaun yang berbeza, anda dapat mengurangkan risiko jika satu akaun mengalami kerugian. 3. Akses kepada broker berbeza. Setiap broker mungkin menawarkan kelebihan yang berbeza, seperti spread, leverage, atau platform dagangan. Dengan mempunyai beberapa akaun, anda boleh memanfaatkan ciri-ciri terbaik setiap broker. 4. Menguji akaun demo dan akaun langsung. Anda boleh menggunakan akaun demo untuk ujian strategi tanpa risiko dan akaun langsung untuk dagangan sebenar. Perkara yang perlu dipertimbangkan. 1. Kos dan yuran. Pastikan anda sedar akan caj seperti spread, komisin, dan caj pengeluaran daripada pelbagai broker. 2. Pengurusan modal. Pastikan anda mempunyai rancangan pengurusan kewangan yang jelas untuk setiap akaun bagi mengelakkan risiko kehilangan modal secara berlebihan. 3. Pengurusan akaun yang kompleks. Dengan lebih banyak akaun, pengurusan log masuk, pengesanan prestasi, dan aktiviti dagangan menjadi lebih rumit. 4. Keperluan undang-undang. Pastikan anda mematuhi undang-undang kewangan negara anda, terutama jika terdapat peraturan mengenai pemilikan atau pengisytiharan akaun dagangan. Jika anda serius ingin memiliki beberapa akaun, pastikan anda memilih broker yang dipercayai dan sentiasa memantau prestasi setiap akaun anda secara berkala. Terima kasih kerana menonton video ini.